Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Muhammad Yunus, SISC Plus Bahasa dari PPD Timur Laut Pulau Pinang. Hari ini, saya akan membentangkan projek inovasi yang bertajuk Prima, iaitu Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut Pulau Pinang. Baiklah, informasi secara digital merupakan platform terbaik bagi kegunaan para guru pada zaman teknologi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru memerlukan maklumat secara terus dan pantas untuk mengelakkan sebarang keciciran informasi. Bagi menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam memperkasakan teknologi digital, satu platform bekalan informasi digital berkaitan bahasa telah diwujudkan untuk memudahkan guru-guru bahasa mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pembelajaran. Projek digital ini diberi nama Prima, iaitu Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut Pulau Pinang yang menghubung kaitkan antara SISC Plus Bahasa dengan guru-guru menggunakan medium Google Sites. Projek ini sekaligus dapat membantu para guru mendapatkan sumber pembelajaran yang disimpan dalam satu portal serta mengelakkan bahan-bahan tersebut disimpan di merata-rata tempat dan juga media. Baiklah, bagi penyataan masalah, portal ini diwujudkan disebabkan bahan-bahan dan sumber pembelajaran disimpan dalam pelbagai medium menyebabkan bahan tersebut sukar untuk didapati. Seterusnya, belum ada satu hub portal yang menempatkan semua bahan dan sumber pembelajaran yang boleh diguna pakai oleh guru-guru bahasa di PPD Timur Laut ini. Dan akhir sekali bahan serta sumber yang diperlukan seringkali dihantar berulang kali melalui medium WhatsApp ataupun Telegram. Seterusnya, bagi objektif pelaksanaan projek ini, kita ingin menjadikan Prima sebagai satu portal penyimpanan bahan dan juga sumber pembelajaran yang boleh diambil oleh guru-guru bahasa dengan pantas dan mudah. Semestinya di hujung jari sahaja. Menjadikan Prima sebagai satu kaedah bimbingan dan hubungan antara pegawai SISC Plus dan guru-guru bahasa melalui medium digital. Seterusnya menjadikan Prima sebagai satu lonjakan saujana dalam usaha memperkasakan pendigitalan dalam kalangan pegawai dan juga guru. Baiklah, bagi impak jangka masa panjang projek ini, Prima boleh dirujuk oleh guru sebagai satu medium memperoleh bahan dan sumber pembelajaran tanpa ada sekatan dan juga had masa. Jumlah pengunjung juga ada tertera dalam ruangan utama. Prima juga boleh dikemaskini pada bila-bila masa dengan penambahan maklumat terkini maupun sumber pembelajaran berbentuk digital. Dan Prima juga dijadikan panduan dan serta model untuk guru-guru bagi membina portal pembelajaran digital sendiri. Maka, Prima adalah solusi yang terbaik. Dan seterusnya, penglibatan komuniti serta perluasan projek ini. Komuniti yang menggunakan Prima ialah para guru bahasa di sekitar PPD Timur Laut dan juga pegawai yang berkaitan. Satu perjumpaan bersama-sama ketua bidang dan ketua panitia bahasa telah diadakan. Peluncuran Prima juga telah dilaksanakan bagi memperluaskan pengetahuan guru-guru berkaitan dengan kewujudan Prima. Seterusnya, guru-guru juga diberi penanda buku yang disertakan kod QR Prima sebagai satu usaha menyebarluaskan kewujudan Prima kepada semua guru bahasa di PPD Timur Laut selain daripada sebaran di WhatsApp dan juga Telegram. Hal ini bertujuan supaya Prima sentiasa dikunjungi oleh guru-guru dan setiap guru kita beri satu penanda buku. Seterusnya, bagi nilai tambah, selain daripada penggunaan Google Sites sebagai tapak kepada saluran bahan dan juga sumber, guru-guru juga diberikan pengalaman dengan penggunaan aplikasi Padlet yang diberi nama Jejak Kasih. Pengguna boleh meninggalkan jejak untuk menyuarakan pendapat serta menitipkan kata-kata semangat. Hal ini adalah usaha untuk pegawai dan juga guru-guru berhubung dengan menggunakan kaedah digital. Nilai tambah seterusnya, guru-guru dan juga pengguna boleh mengajukan sebarang pertanyaan, aduan dan juga cadangan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan serta talian WhatsApp yang disertakan dalam Prima di ruangan utama. Kaedah ini juga sudah pastinya merupakan kaedah pendigitalan dalam pembelajaran kita. Semoga rakan-rakan dalam kalangan guru bahasa di PPD Timur Laut beroleh manfaat daripada Prima. Sekian, terima kasih.